Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak hitam manis. Okey, panaskan minyak dah kuali. Kak Zaidah biasanya akan tumis. Kalau ada 4 sekawan, kita akan masuk 4 sekawan. Ya. Kemudian dia naik je bau sikit, kita akan masukkan serai dan daun kari. Okey. Masukkan serai dan daun kari. Dia naik bau je, kita masukkan bawang yang kita dah mayang. Okey, ini kita tumis sampai bawangnya layu. Kita nak kisar bawang besar, bawang putih dan halia. Okay, kita nak tumis yang kita kisar ni tadi. Ya, bawang besar, bawang putih, halia. Kalau puan ada letak lada, kisar sekali dan tumis sekali. Okey, kita tumis sekejap lagi. Sikit lagi. Yang ini dia dah mula pecah minyak dah ya. Nampak tak minyak dia dah naik. Kita akan masukkan lada. Kalau puan dah kisar dengan lada tadi, tumis saja. Kita tumis sampai garing. Garing tu maksudnya pecah minyak, bukan garing jadi coklat. Kalau kita cakap garing kan orang ingat kita kena tumis sampai coklat lah kan. Maksudnya sampai kering lah. Dia jadi macam ni. Ni namanya pecah minyak. Minyaknya dah naik ke atas dan dia punya lada-lada tu semua dah kering. Dah tak ada air lagi. Ya. Okey, kita kecilkan api. Saya nak masukkan semua rempah. Serbuk ketumbar, serbuk jintan manis dan serbuk jintan putih. Ini semua serbuk ya. Kita tak pakai biji. Okay, saya kecilkan api dulu sehingga dia merata semua. Lepas tu baru saya besarkan api balik. Okay, kita tumis sebentar. Saya masuk air ya. Bila kita masuk air, dia akan cair. So kita tunggu sekejap. Macam dia dah pernah nak pekat, kita tambah lagi air. 3 kali masuk air. Okay, kita nak masukkan garam. Saya sekarang ni masak 2 ekor ayam ni puan. Masa letak garam kena hati-hati sebab kita nak letak kicap. Saya nak masukkan ayam. Kita masukkan ayam ya. Yang datang sekarang 120 orang. Saya masak yang sebenarnya hari ni 13 ekor ayam. Ya, 13 ekor ayam. Saya masak 2 ekor kat sini. 11 ekor kita masak di kilang kita di belakang. Sebab belakang tu kawah dia besar. Masak 30 ekor pun sekali jalan je boleh naik. Yang ini saya tak boleh masak banyak. Nanti puan makan pukul 3 sekarang. Tu kita balik-balik ya. Okey, kita nak masukkan air asam. Okey, balik-balik. Okey, kita nak masukkan kicap. Saya masukkan kicap manis sekarang ni ya. Tak kisahlah brand apa. Ikut yang puan makan dekat rumah lah. Kicap manis. Mula-mula kicap manis sebab kita nak dapatkan rasa manis dalam lauk kita. Kita balik-balikkan. Okey. Saya nak dia warna hitam, saya letak sedikit kicap pekat. Jangan banyak tapi. Saya masak 2 ekor mungkin ada yang tengok, wih banyaknya dia letak. Saya tambah sedikit air. Bagi dia berkuah sikit. Saya nak masukkan cili merah yang kita dah belah 2. Lauk ni dia pekat sikit dia kurang berkuah. Kalau ramai kat rumah nak makan ramai, puan letaklah air bagi dia cair sikit. Dah siap dah lauk kita. Kan senang cepat. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni iaitu masak hitam manis buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.